Takwa di sebalik kisah itu lebih besar daripada takwa di sebalik puasa. Bukan dengan makna kita memperkecilkan takwa di sebalik ibadat puasa, tapi nak cerita ni besar takwa puasa ni, tetapi takwa di sebalik kisah itu lebih besar. Kenapa? Ada sebab. Dan sebenarnya bagaimana kewajipan puasa ini mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan satu kewajipan yang lain yang dinamakan sebagai kewajipan melaksanakan undang-undang Islam. Sebab apa saya kata begitu? Sebab bila kita sebut ibadat wajib, yang mana dia sebut wajib bukan mari daripada akal kita, dia bukan mari daripada pandangan manusia. Tapi bila kita sebut wajib, maka dia mari daripada sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka puasa kita semua kita tahu mari daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi ayat ini bermaksud, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Ayat ini di antara ayat tunggal yang menaskan bahawa kita wajib puasa. Ayatnya jelas, ayatnya tidak ada keraguan, dan hukumnya sangat-sangat jelas menunjukkan puasa itu adalah wajib. Akan tetapi sebenarnya ayat ini mempunyai laras yang sama dengan ayat yang ke-179. Yang kita baca tadi ialah ayat yang ke-183. Yang mana ayat 183 ini di sana ada ayat yang kalau kita tengok mempunyai laras yang sama, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas dalam kes pembunuhan. Yang mana ayat yang mewajibkan qisas ini tak jauh dengan ayat yang mewajibkan puasa. Ayat puasa 183, ayat qisas 179. Muka surat 11. Sama-sama surah Al-Baqarah. Kalau puasa dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, qisas juga didahulukan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya ayat ini ditujukan pelaksanaannya kepada orang beriman. Maknanya yang berpuasa ni siapa dia? Orang beriman ni. Puasa ni tak disuruh kepada orang kafir dah. Sama juga dengan qisas. Qisas ini dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maknanya kewajipan laksanakan hukum qisas ini ke atas orang Islam. Jadi maknanya macam puasa kita ambil, kita tak suruh orang kafir berpuasa. Kita orang Islam tak boleh petikai sebab apa Cina tu tak puasa. Tak boleh. Sebab apa Cina, India tu tak puasa, tak boleh petikai macam tu. Sebab puasa tu tak wajib atas dia. Tapi kalau dia orang Islam, tiba-tiba siang hari pergi makan depan rumah kita boleh petikai sebab apa dia tak puasa. Jadi sama juga dengan qisas. Orang bukan Islam tak nak qisas, tak nak laksanakan hukum qisas, itu hak dia lah. Tapi masalah kalau kita orang Islam yang tak nak laksanakan qisas, itu problem. Sebab apa problem? Sebab orang yang beriman sepatutnya mahukan hukum ini, suka hukum ini sebab dibagi daripada Al-Quran. Macam puasa, sepatutnya sebagai seorang yang beriman, dia suka kepada hukum puasa sebab dibagi daripada Al-Quran. Itu sepatutnya. Kenapa? Sebab kedua-dua hukum ini dia mari daripada Al-Quran yang dimulakan dengan perkataan wahai orang yang beriman. Itu dia punya kaedah. Yang kedua dari segi hukum wajib. Wajib ni maknanya ialah kalau buat boleh pahala, tak buat hukumnya dosa. Itu makna wajib. Bagaimana kita nak tahu hukum itu wajib ke tidak? Dia kena tengok lafaz dalam Quran. Dia pakai lafaz. Puasa ni sebab apa ulama ijma' kata wajib, tidak ada khilaf. Sebab dia mari dengan perkataan kutiba 'alaikumus-syam. Mana kutiba dengan mana furidah, difardukan. Jelas ayat dia. Sama juga dengan qisas. Dia gunakan perkataan yang sama, kutiba 'alaikumul qisas, difardukan ke atas kamu melaksanakan qisas. Sama je ayat dia. Jadi puasa hukumnya wajib, qisas juga hukumnya wajib. Wajib di mana kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal hukumnya dosa. Itu makna wajib. Puasa bila kita buat boleh pahala, kalau kita tak puasa maka hukumnya dosa. Kisah juga sama, kalau buat dapat pahala besar, kalau tinggal hukumnya dosa besar. Itu hukum. Wajib ni pula kita kena ingat, bukan sahaja menyebabkan dosa pahala. Biasanya bila Allah wajibkan satu benda, maka di sebalik benda yang wajib itu ada manfaat yang besar. Dan mustahil Allah mewajibkan kita melaksanakan sesuatu yang beri mudarat. Mustahil. Maknanya kalau kata laksanakan dulu, besok ni akan menyebabkan negara mundur ke apa, mustahil pada syariat. Sebab mustahil Allah memfardukan kita buat satu benda yang menyebabkan kita terima mudarat ataupun kita terima kemunduran. Itu mustahil. Yang berlaku kalau silap, kita ingatkan hukumnya dia, hukum kita buat salah, itu boleh berlaku mundur. Ataupun yang jadi mundur tu dengan sebab persepsi, pada tak buat lagi mundur dah. Macam dulu kan kalau sebut riba, haram riba,
Kalau cakap dari Arab Kalibah, nanti kita akan mundur, bank kena tutup. Padahal tak apa. Kita punya persepsi itu salah. Padahal kalau kita laksanakan Islam, tuan-tuan, kita bahagia dunia akhirat, kita bahagia. Semua yang saya tengok, saya ambil satu sudut lain. Ini nak sebut kita jangan takut ke Islam. Kalau kita laksanakan Islam, kita akan maju dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, dunia kita maju. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kedudukan sosio-ekonomi zaman Islam. Nak banding dengan zaman kita sekarang. Baru ni saya buat analisis sikit tentang kedudukan sosio-ekonomi zaman Islam dengan zaman sekarang. Saya kira kasar-kasar, orang miskin zaman Nabi, zaman sahabat, kalau nak banding dia punya, kalau bahasa senang saya sebut, maknanya dia punya purchasing value, nilai beli. Mana keuangan yang daripada kita, nilai beli dia. Hak zaman Nabi, para sahabat dan zaman khilafah, hak orang miskin, hak layak terima zakat, kalau kita letak pendapatan zaman kita ni, makna gaji antara 7 hingga 10 ribu itu masih layak terima zakat. Hari ni 7 hingga 10 ribu tu dia agak dah kaya dah zaman Islam. Hak biasa para sahabat. Saya ambil contoh macam Sayyidina Osman sebagai contoh. Riwayat menceritakan dia ada harta sebanyak 30 juta dinar. 1 dinar 700 ringgit. Maknanya kalau kita convert, kita tukar nilai beli zaman tu dengan nilai beli zaman sekarang, maknanya dia punya harta 28 bilion. 28 bilion. Robert Koch terkaya Asia bawah 80 bilion. Itu kalau tengok para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan begitulah kedudukan ekonomi dalam zaman Islam. Kenderaan mereka tak murah. Ada kenderaan yang masyhur zaman Islam ni, dia panggil Umrul Ni'am, unta naik. Kita tahu nilai dia berapa? Nilai dia 2,000 dinar. 2,000 dinar kali dengan 700, maknanya 1.4 juta. Itu tak termasuk AP, tak termasuk duty access semua tu. Itu nilai body saja, 1.4 juta. Lamborghini nilai body saja 600,000. Mana Lamborghini hari ni, Umrul Ni'am yang sahabat-sahabat miliki ini jauh lebih mahal daripada kenderaan pada hari ini. Itu saya nak sebut kedudukan sosial ekonomi zaman Islam. Yang sebelum orang Islam ini tak lalu. Orang Al-Hublas yang dikenali sebagai Ahli As-Sufah pada mereka awal Islam. Kemudian lepas zaman Islam sekejap, semua benda itu dah tak ada dah. Semua dalam keadaan yang baik dan sosial ekonominya. Itu saya nak gambarkan bahawa laksanakan Islam kita tak akan mundur. Jadi kewajipan yang Tuhan fardukan, makna bila sebut wajib, bila kita buat, kita tak akan mundur dengan sebab dilaksanakan benda yang wajib. Jadi sebab tu kalau kita tengok ayat kita baca ni, makna puasa tu wajib sama dengan makna qisas tu hukumnya adalah wajib. Kalau kita tengok ayat puasa, yang mesti kita dengar radio, kita dengar berita, ustaz-ustaz kita kuliah dalam radio, dalam TV, di surau masjid, biasa kita dengar ustaz-ustaz cerita tentang takwa. Takwa yang nak dicapai di sebalik ibadat puasa. Sebab apa? Dalam ayat puasa Tuhan tutup dengan la'allakum tattaqun. Daripada puasa ini mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi ibadat qisas juga Allah Subhanahu wa taala tutup ayat wajib qisas ini dengan firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu, kata Allah, pada ibadat qisas itu adanya kehidupan. Mana kalau kamu laksanakan qisas, nyawa kamu akan selamat. Orang akan mati sia-sia, kena bunuh, kena colek dan macam-macam. Allah telah jamin kehidupan itu. Sebab apa? Kamu kena laksanakan qisas itu, kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya puasa tujuannya takwa. Qisas juga, kata Allah, tujuannya takwa. Jadi kita orang beriman, jangan yang puasa kita beriman sungguh-sungguh. Takwa puasa ni bagus, takwa ni puasa bagus. Tapi bila tembak kisah kita betul ke? Itu problem. Takwa puasa mari daripada Quran 183. Takwa qisas mari daripada Quran. Dalam ayat lebih kurang sama. Tapi kata ulama tafsir seperti Zamakhsyari dan Syukhanunya, ketika dia menafsirkan ayat dalam Quran, tafsir dia ada satu ilmu dia panggil munasabatul ayat. Mana ayat yang sekarang kita bincang, dia akan hubung dengan ayat yang sebelumnya yang ada hubung kait. Sebab apa ada hubung kait? Sebab dia punya laras, dia punya laras sama. Ayat puasa dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat qisas dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat puasa jelas fardunya daripada perkataan kutiba, ayat qisas juga jelas fardunya daripada perkataan kutiba. Ayat puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun, ayat qisas juga ditutup dengan la'allakum tattaqun. Tetapi ulama kata, takwa di sebalik qisas itu lebih besar daripada takwa di sebalik puasa. Bukan dengan makna kita memperkecilkan takwa di sebalik ibadat puasa, tapi nak cerita ni besar takwa puasa ni, tetapi takwa di sebalik qisas itu lebih besar. Kenapa? Ada sebab. Sebab yang pertama ialah takwa puasa ni, dia takwa individu. Makna takwa individual, bila kita puasa tu, takwa dia, kita yang dapat. Kita tak boleh nak share dengan isteri kita kalau dia tak puasa. Kita tak boleh nak share dengan jiran kita kalau dia tak puasa, tak boleh. Dan kita yang boleh manfaat. Tapi qisas ni tidak. Qisas ni kalau laksanakan sebahagian, orang lain yang tak laksanakan dapat manfaat sekali. Sebab takwanya bila dilaksanakan, dia menjadi takwa masyarakat, bukan takwa individu.
Sebab tu hukum melaksanakan qisas ni ialah fardu kifayah. Mana fardu kifayah bukan semua kita laksanakan kerajaan je. Kita orang biasa tak boleh laksana, tak boleh kita tangkap orang, kita bunuh orang, tak boleh. Kerajaan kena buat. Hak wajib. Bila kerajaan laksanakan, kita lepas rasa. Tapi kalau kerajaan tak laksanakan dan kita pula tak kisah, kita pun dosa sekali. Itu makna fardu kifayah. Tapi bila kerajaan laksanakan, kita tak payah buat. Tapi walaupun kita tak payah buat, takwa tu kita dapat sekali. Bukan kerajaan, pemerintah laksanakan sahaja dapat takwa, kita hak tak laksana pun sekali dapat takwa. Tumpah sekali. Itu kata ulama besar kelebihan takwa di sebalik ibadat qisas. Yang kedua ialah takwa puasa ni, dia takwa individu yang menyebabkan rahmat untuk individu. Dia tak boleh cegah badan. Dia tidak, orang kata kalau bahasa kita, dia tidak boleh nak mendapatkan rahmat daripada Allah untuk masyarakat. Manakala kita seorang berpuasa, jika kita buat maksiat, kita tak cegah, kerana mari murka daripada Allah, kita pun kena balaskan. Tapi dia jadi berkisah yang kalau dilaksanakan, masyarakat jadi bertakwa. Bila masyarakat bertakwa, apa Tuhan kata? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk semua negara itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan keberkatan yang turun dari langit dan juga keberkatan yang keluar dari bumi. Hasilnya banyak, hidupnya berkat. Ini merupakan rahmat di sebalik takwa yang diperoleh daripada ibadat qisas. Ini ulama kata menjadikan qisas itu takwa yang lebih besar daripada ibadat dan daripada ibadat puasa. Yang terakhir ulama kata sebab besar. Sebab nak laksanakan puasa ni lebih mudah nak dibandingkan dengan laksanakan qisas. Sebab apa? Puasa ni, kita berpuasa setakat letih. Orang nak sedar kita tak boleh. Atas kita nak buat tak nak buat. Tapi qisas ni nak laksanakan kena ada negara. Kalau tak ada negara yang melaksanakan ibadat ini, bermakna kita wajib berusaha nak menegakkan negara yang melaksanakan hukum ini. Dalam kaedah pemerintah Ismail. Pemerintah Ismail sama je. Ismail itu wajib ke sunat? Hukumnya adalah, jumhur kata hukumnya harus. Hukum asalnya harus. Ada sebab ulama kata sunat, tapi tak wajib lah. Asalnya. Tapi bila kita nak semayang, dan semayang itu tak sah, mereka mesti ada wudu. Jadi bila semayang tak sah, mereka mesti ada wudu, maka wudu untuk solat yang wajib, maka hukumnya sama wajib dengan solat. Tapi wajibnya wudu itu bukan sebab wudu itu sendiri, tapi dengan sebab solat wajib yang perlu kepada wudu. Jadi berwudu untuk menyempurnakan solat yang wajib, maka hukumnya wajib. Itu dia punya kaedah. Asalnya berjuang tegak negara ini tak wajib. Asalnya. Tapi ibarat kisah wajib tak boleh buat, mereka mesti ada negara. Sebab dia tak boleh buat ikut ketua kampung. Ketua kampung ni laksana kisah. Ketua kampung ni tak dapat, tak boleh. Dia tak boleh buat negeri by negeri, tak boleh. Dia kena buat by negara. Nak buat by negara ni bukan benda senang. Jadi kalau negara tak melaksanakan qisas, maka hukumnya berlaku. Dan kisah pada buat mereka ada negara, maka mewujudkan negara berusaha menjadikan negara melaksanakan qisas, maka hukumnya wajib. Maka nak memastikan kisah itu terlaksana, kadang-kadang perlu ada perjuangan. Yang zaman Nabi dulu sampai tahap mengorbankan nyawa. Sebab apa? Nak tegakkan negara. Kenapa nak tegakkan negara? Bukan kerana nak kuasa tak. Tapi kerana kuasa itu, dia akan menjadikan tertegak hukum wajib. Dan hukum wajib ni tak boleh buat, mereka mesti ada negara. Maka mewujudkan negara untuk melaksanakan perkara yang wajib, maka hukumnya wajib, macam wajib menegakkan hukum tersebut. Itu dia punya kaedah. Jadi nak melaksanakan ini bukan senang. Maka bila mana perjuangan yang susah, maka kelebihan yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan oleh kaedah, maka burafi'aluhu kathrasawahu, benda yang besar dia punya usaha, maka besar dia punya pahala. Jadi usaha nak dapatkan puasa ni memang susah kena dapat, tetapi usaha nak melaksanakan hukum qisas jauh lebih susah berbanding dengan melaksanakan ibadat puasa. Dan itulah yang saya dapat kongsi pada hari ini daripada renungan kita ayat yang ke-183 dan juga ayat yang ke-179 dari surah Al-Baqarah yang memberikan erti dan mafhum dari sudut kewajiban puasa yang tidak ada beza dengan kewajiban qisas, yang semuanya mari daripada Allah dengan ayat yang sama, dengan laras yang sama, dengan dia punya pesusunan huruf yang sama, yang memberikan erti hukum juga adalah sama, yang tidak boleh dibeza-bezakan antara satu-satu hukum dengan satu-satu hukum yang lain oleh seseorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.